أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, InsyaAllah kita sambung bacaan kitab Fiqhul Akhlaq karangan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Kita masuk bawah ni pada bab atau pada tajuk Mura'atu ahasis an-nasi wa masyairihim wa qudratihim, iaitu berkenaan menjaga perasaan orang lain dan menghargai kemampuannya. Telah kita tengok bahawa ni beberapa kisah yang telah dibawakan oleh penulis daripada hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi, bila Nabi nak buat sesuatu keputusan, Nabi akan melihat situasi orang. Kalau orang itu dah ada situasi lapar, maka Nabi suruh supaya dimulakan makan sebelum semaya. Apabila ada orang yang tengah menahan daripada buang air, maka Nabi suruh supaya buang air dulu sebelum semaya. Dan begitulah kisah-kisah lain yang telah kita baca. Sambungnya kepada tajuk tersebut, wa min mura'ati ahwalin nasi aidan, termasuk dalam kalangan mempertimbangkan kondisi orang lain juga adalah berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan muazzin ketika dalam azan supaya sebut ala sallu fir rihal, atau dalam sebagai riwayat sebut ala sallu fi rihalikum, semayalah kamu di rumah-rumah kamu. Bila fil lailatil baridah awil mutirah ay yu'adzina, ketika mana malam yang gelap, ketika mana suka untuk orang nak mari ke masjid, berlaku situasi hujan yang lebat dan seumpamanya, maka Nabi arahkan sahabat-sahabat fil lailatil baridah, malam yang sejuk, maka Nabi arahkan supaya semaya di rumah. Dan benda ni sebagai tempat hidup. Kalau tengah duduk semaya gorek, sampai tahap ada sebagai tempat tu dia jamuk, dia tengah semaya gorek, tiba-tiba hujan, habis semaya gorek dia jamuk selalu semaya Isyak. Sebab apa? Kalau orang balik ni dia susah nak mari semula, maka dia balik sekali balik, tak perlu mari dah ke masjid. Itu situasi-situasi yang berlaku. Nabi suruh semaya di rumah, ala sallu fi rihal, ketika mana ada sesuatu yang boleh memudaratkan, berlaku banjir ke atau berlaku hujan yang lebat, seperti mana kita sebelum ni berlaku pandemik, maka dibenarkan kepada kita untuk solat di rumah. Hal ni bergantung kepada situasi. Orang Islam adalah orang yang fleksibel, selagi mana tidak melanggar prinsip-prinsip hukum. Hak mana boleh kita fleksibel, boleh berubah, maka kita cuba memberikan kemudahan sebaik mungkin kepada orang. Tak boleh kita nak tegah tak tentu kalu. Ada tempat kita kena tegah, ada tempat kita masih lagi boleh bertolak ansur dalam perkara-perkara tidak melibatkan perkara-perkara sawabit, perkara-perkara yang telah kita terbalik pula. Dalam bab benda-benda hak ketak, benda hak tak boleh nak ubah, kita pergi ubah. Dalam benda hak boleh ubah, kita tak ubah. Itu menyebabkan jadi kesukaran kepada masyarakat kita dalam menjalani kehidupan. Nak beribadat dan nak menjalani kehidupan, maka jadi ada kekangan dan ada kesusahan. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Al-Harith, katanya, khatabana Ibnu Abbasin fi yaumi radghin, falamma balagha al-muazzin hayya 'ala as-salah فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنه عزمه. Daripada Abdullah bin Al-Haris katanya, Ibn Abbas satu hari dia khutbah di hadapan kami pada hari hak hujan yang turun lebat. Kemudian muazzin pun bila sampai pada hayya 'ala salah, maka Ibn Abbas kata tambah sebut as-salatu fir rihal. As-salatu fir rihal maksud semayalah kamu di rumah. Tapi kita kalau muazzin sebut lagu ni rasa tak faham kita ni tak. Tiba-tiba muazzin sebut hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, dia pun sebut as-salatu fir rihal, atau dia sebut ala sallu fir rihal, atau dia sebut ala sallu fi rihalikum. Kita tak faham apa. Jadi sebab tu kita kena lihat kepada situasi. Orang kena faham lah, perlu kepada ngaji, perlu kepada memahami. Barulah bila muazzin sebut lagu tu kita faham, Allah ni tengah hujan ni. Kita baru dah pergi sembahyang maghrib saat ni, kita berbalik nak mari semula, tiba-tiba hujan. Maka dengar muazzin kata as-salatu fir rihal, maka kita semaya di rumah. Kemudian orang lain pun pakat bagi tengok. Faqala, maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang lebih baik telah melakukan perkara ini. Ini adalah satu ketetapan. Nabi sendiri pun buat bila berlaku hujan.
Tapi kita tak ada amal mana sunnah-sunnah lagu ni. Ada sebagai tempat di Thailand dia buat. Bila berlaku hujan hujan lebat, maka muazzin tu dia akan sebut dalam azan dia tadi. Apa ni? As-salatu fi rihal, atau ala sallu fi rihal, atau ala sallu fi rihalikum. Jadi orang faham. Muazzin suruh semaya di rumah. Cuma kita hari ni kita akan pertanyakan balik. Susah kau nak mari. Kita dalam keadaan hujan pergi supermarket pun boleh. Tiba-tiba hujan nak semaya tak boleh. Sedangkan kita kemudahan banyak pada hari ni. Tu persoalan-persoalan yang akan timbul pula ketika membicarakan tentang perkara ini. Daripada Nafi' qala azana Ibn Umar fi lailatin baridatin bidajjan thumma qala sallu fi rihalikum fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muazzinan yu'azzinu thumma yaqulu ala isrihi ala sallu fi rihal fi lailatil baridah aw al matirati fi safar. Nabi sebut ketika mana dia lakukan azan di Dajnan. Dajnan ni satu tempat lebih 50 km lebih apa ni daripada Mekah. Kemudian lepas dia lakukan azan, tah mana disebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tadi, maka dia berkata sallu fi rihalikum. Semayalah kamu di rumah kamu. Dia pun cerita supaya orang tak salah faham. Dia ajak kepada orang lain. Fa akhbarana, dia pun cerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muazzinan yu'azzinu. Nabi hok suruh tukar azan ni, lakukan azan. Kemudian Nabi kata selepas tukar azan tadi lakukan azan, ala sallu fir rihal. Semayalah kamu di rumah fil lailatil baridah, ketika mana malam yang begitu sejuk, atau al matirah ketika turunnya hujan, ketika dalam bermusafir. Orang musafir juga dulu biasa bila dia berhenti satu tempat, maka dia akan duduk di kemah-kemah dia. Bila nak sembahyang maka mereka akan kumpul di satu tempat bersama jemaah. Jadi bila muazzin kata sallu fir rihal, maka dia pun sembahyang di kemah-kemah mereka masing-masing atau di tempat-tempat duduk mereka masing-masing. Ini satu kemudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita nak beragama. Nabi banyak bagi kemudahan dalam nak beragama. Orang musafir Nabi wiratnya supaya boleh buka puasa. Kita kadang-kadang kita susah nak terima benda keringan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau kita musafir tak tergamuk kita nak buka puasa. Tak tergamuk. Ada orang tu yang nak musafir, dia mesti hamba tanya, tak boleh kau tak mau nak buka puasa ni. Hamba ni musafir ni, kalau kira ni boleh dah. Naik kapal terbang dia kata. Naik kapal terbang, naik flight. Jadi dia kata kalau musafir perlu buka lah. Kalau perlu lah, perlu buka. Dia kata tak kena makan di airport ni Ustaz. Jadi timbul benda-benda. Kadang-kadang orang salah faham, orang tak faham. Bila tengok situasi lagu tu, orang akan sangka buruk. Sedangkan benda ni biasa berlaku. Zaman Nabi ketika Nabi bermusafir, ketika Fatu Mekah kita boleh tengok Nabi bermusafir, sahabat-sahabat ada letih. Nabi suruh sahabat-sahabat makan, sahabat tak boleh makan. Dan sekali Nabi ambil cawan, Nabi minum air. Ambil gelas Nabi sendiri minum. Barulah sahabat-sahabat minum. Ada sahabat tak tergamuk nak buka puasa. Siapa pesel, siapa gebuh. Maka Nabi SAW berikan keringanan kepada kita. Tinggalnya sama ada kita nak terima rukhsah Nabi beri, atau kita nak tetap dengan benda hak mungkin berat bagi kita untuk melaksanakan perkara tersebut. Antaranya lain lagi disebut di antara contoh sikap mempertimbangkan kondisi orang lain adalah sikap Nabi terhadap Uthman. Uthman adalah seorang yang pemalu. Kadang-kadang rasa malu menghalanginya untuk mengatakan maksud hatinya dan menjelaskan kondisinya. Kerana itu Nabi merapikan pakaiannya dan bersiap untuk menyambut Uthman. Uthman ni kadang-kadang dia sahabat paling pemalu. Jadi malu dia sampai tak kadang-kadang ada situasi tertentu hak dia nak oyak ni tak tubik mulut dia. Jadi bila kalau jumpa Sayyidina Uthman atau kalau Uthman mari bertemu dengan Nabi, maka Nabi akan duduk molek. Nabi akan duduk tidak seperti mana orang lain duduk. Sebab supaya Sayyidina Uthman tidak berasa malu. Dalam kisah ni disebut riwayat Muslim daripada hadis Aisyah dan Uthman, anna Abu Bakar istazana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata, Abu Bakar minta izin untuk masuk temu dengan Nabi. Wa huwa muttaji'un ala firashi. Waktu tu Nabi tengah berbaring di atas katil Nabi, di atas hamparan Nabi. La basitum mirta Aisyah. Nabi pas pakai kain selimut Aisyah radhiyallahu anha. Kain Aisyah. Fa'zina li Abi Bakrin. Bila Abu Bakar minta izin, Nabi pun benarkan Abu Bakar masuk. Wa huwa kadzalik. Bila Abu Bakar masuk, Nabi masih lagi dekat dalam lagu tu. Dia berbaring. Dalam sebagai riwayat sebut kashifan an fakhidhaihi aw saqaihi. Dalam keadaan kedua betis Nabi ni terbuka. Nampak kedua betis Nabi. Atau dalam sebagai riwayat fakhidhai, kedua pohon Nabi ni nampak. Nabi tak tutup bila Abu Bakar masuk. Faqata ilaihi hajatahu thumma sarafa.
Bila Abu Bakar selesai kecek dengan Nabi, dia oyak gapo keperluan dia, hajat dia, gapo dia nak oyak, maka dia pergi, dia pun balik. Tamastazana Umaru fa'adhina lahu wa huwa ala tilkal hali faqada ilaihi hajatahu thumma ansaraf. Kemudian Umar pula mari. Umar minta izin kepada Nabi nak masuk, maka diberikan izin Umar masuk. Nabi masih lagi dekat dalam lagu tu, duduk tengah tidur berbaring lagu tu. Nabi SAW adalah bahagian ada selimut tu, tapi kedua betih Nabi tersingkap atau kedua pohon Nabi tersingkap. Faqada Umar pun koyak hajat dia, keperluan dia kepada Nabi, maka Umar pun balik. Semastazantu alaihi fajalasa. Bila Sayyidina Osman minta izin, Nabi bunyi suara Sayyidina Osman. Nabi tahu mana Sayyidina Osman, sebab ketika Nabi minta izin tu, dia ayalah Osman. Bila Nabi tanya man siapa, maka dia kata Osman. Sebab itulah Nabi lari kita, kalau kita pergi ke rumah seseorang, kita ketuk pintu, dia bertanya siapa, gapo kita jawab biasa? Hamba, saya. Ada sahabat Nabi, dia kata hamba, saya. Nabi kata ana. Nabi kata saya ni semua saya. Saya pun saya, tu pun saya, ni pun saya. Betul tak? Saya ni untuk semua ni. Jadi Nabi kata perlu sebut nama lah. Maka sebut nama. Kecuali orang hak memang sudah dikenali dah suara dia, isteri, suami balik kat. Siapa dia tu? Kita ni. Dengar ada suara lelaki dia kenal dia. Tu lain lah. Bila Nabi tahu je Uthman nak masuk, hak Nabi tengah duduk, tengah berbaring, terus Nabi duduk. Hak tadi Nabi dengan Abu Bakar dengan Umar ni santai-santai je. Tapi bila dengan Sayyidina Uthman, Nabi duduk. Seolah-olah apa Nabi jaga protokol tadi. Wa qala li Aisyah ijma'i alayki thiyabaki. Ambil kepada Aisyah, ambil kain muhak lain. Tadi ni tutup ni ternapak kedua betih, kenapa kedua pohon. Nabi suruh ambil kain lain supaya boleh tutup. Faqadaitu ilaihi hajati. Uthman berkata, aku pun ceritalah apa keperluan aku kepada Nabi. Kemudian aku pun tubik. Aisyah pun tanya Nabi, ya Rasulullah, mali lam arak fazi'ta li Abi Bakr wa Umar kama fazi'ta li Uthman. Oh ya Rasulullah, apa ke aku tengokmu ni buat tidak seperti mana kepada Sayyidina Uthman. Abu Bakar ni relax dah. Tapi bila mari Sayyidina Uthman, gaduh selalu Nabi SAW. Nabi kata, inna Uthmana rajulun hayyin wa inni khashitu in azintu lahu ala tilkal hali alla yablugha ilayya fi hajati. Nabi kata Uthman ni seorang lelaki yang pemalu. Wa inni khashitu, aku bimbang, aku takut kalaulah aku beri izin dia masuk dalam keadaan aku duduk supaya Sayyidina Abu Bakar dengan Umar masuk, maka tak tergamuk Uthman oyak kat aku gapo hajat dia. Sayyidina Uthman dia malu, dia tak tubik gapo mulut dia. Maka Nabi pun jaga bila berada bersama dengan Sayyidina Uthman. Kita boleh jadi ada orang sayang kita, dia tidak sama. Ada sayang kita ni kita boleh relax-relax dengan dia. Ada orang ni kita kena protokol, maka kita kena tunjuk apa ni situasi yang berbeza. Tak semua orang ni sama. Kalau ada orang ni sayang kita, tak. Mungkin sayang kita tu pakak tinggi, kita boleh panggil mu aku gitu je. Tapi ada sayang kita ni sayang juga, tapi tak boleh. Dia pakak, kita kena panggil datuk dia, kena panggil tua. Ada situasi-situasi berbeza mengikut orang tersebut. Jadi orang sayang dengan orang ni, kita kena jadi orang yang reti baca orang. Reti baca ni bukan baca nasib dia, tak. Reti baca gapo dia hak dia suka, gapo dia hak kita boleh buat terhadap dia, gapo tak boleh buat. Saing, walaupun saing tapi tak sama. Ada saing kita boleh main cokek dengan dia, dia kat dia cokek dia, beres dia tak ada gapo. Ada saing tak boleh, nak gurau benda lain tak boleh, tapi gurau tu tak boleh. Maka kita tengok kepada situasi-situasi orang tersebut. Wa min zalika mura'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ghairati Umar. Ada juga ketika mana Nabi jaga Umar ni seorang sahabat yang cemburu. Seorang sahabat yang cemburu. Ada satu sifat orang Arab ni, sifat cemburu kuat orang Arab ni. Sifat cemburu kuat. Sebab sifat cemburu ni, seorang suami kepada isteri ni, dia salah satu tanda kelelakian. Orang Arab ni jaga benar bab kelelakian ni. Sebab tu dia jaga janggut dia, dia jaga nama dia. Buh nama tu biar nama nampak berani, buh nama asak sebagai contoh, supaya nampak kelelakian dia. Jadi antara sifat bagi orang Arab ni, sifat cemburu ni adalah menampakkan kelelakian. Kalau suami nampak dia tegah. Maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltu al-jannata. Kata Nabi, aku masuk ke dalam syurga, awaitu al-jannah, atau ataitu al-jannah, aku masuk ke dalam syurga. Fa absartu qasran, maka ditunjukkan kepada aku melihat satu istana.
Maka aku pun tanya, liman hadha? Siapa ni? Milik siapa istana ni? Mereka berkata, ini adalah milik Umar. Sama ada mereka tu malaikat atau orang-orang berada di situlah bidadari atau penjaga-penjaga berada di situ. Faratu an adkhulahu falam yamna'ni illa ilmi bi ghairatik. Nabi kata, aku nak masuk, cuma tak ada menghalang aku nak masuk kecuali aku tahu Sayyidina Umar ni seorang yang cemburu, seorang kuat cemburu dia. Aku bimbang kalau aku masuk, bila masuk situ kan ada bidadari-bidadari dia, maka dia cemburu. Maka Sayyidina Umar bila dengar, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah, awa alayka agharu. Ya Rasulullah, tak kailah denganmu aku nak cemburu ya Rasulullah. Orang lain tu boleh jadilah kita berasa, sebab orang lain ni beza. Nabi ni dia boleh jaga diri dia. Nabi ni tidak seperti mana orang lain. Maka Nabi walaupun sahabat Nabi tahu sahabat tak kisah. Kalau Nabi buat apa sahabat, kan Nabi masuk pun Sayyidah Utsman tak boleh kata apa kepada Nabi. Tapi Nabi selalu saja jaga perasaan sahabat-sahabat dia, jaga perasaan Sayyidina Umar apabila melibatkan benda-benda sensitif, melibatkan perasaan. Supaya juga sini dia sebut cerita berkenaan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu, Zubair kata dia, Az-Zubair menikahiku. Tazawwajani Az-Zubairu wa ma lahu fil ardi min mal. Az-Zubair masa dia nikah dengan aku, dia ni tak ada harta pun. Dia tak ada tanah, tak ada harta, wala mamlukin wala syai'in ghaira nadihin wa ghaira farsihi. Tak ada hamba apa, tak ada dia, kecuali hak dia adanya utah hak bawa air. Nadihin ni maksud utah hak bawa air. Utah pikul air, sama ada pikul air ambil air daripada rumah, bagi daripada tempat ambil air bagi ke rumah, wa ghaira farsi, dan juga seekor kuda. Fakutu a'lifu farasahu wa asqa al-ma'. Dia kata aku pun, kerja aku ni tiap-tiap harinya aku bagi makan kepada binatang-binatang dia, bagi makan kepada kuda dia, aku cari air dan aku buat roti, adung roti. Sedangkan aku belum pandai membuat roti. Dia adung roti zaman dulu nak boleh kuat bukan sepuluh ni. Dan ni ambil gandum tu kan mudah. Dulu kena kisah dulu. Kena kisah ni pula kena guna batu gotu tu. Ada batu hok pusing tu atau batu hok giling tu. Sebab gandum-gandum dia ni biji gandum lagi. Dia tokok-tokok lagi. Tapi biji gandum dia. Nak boleh kau peracur, nak buat roti kena peracur dulu. Maka nak boleh kau peracur tu bukan mudah. Guna batu hok berat. Jadi itulah hok dia buat. Kemudian dia pun adungkan roti tadi, adungkan gandum tadi. Cuma dia kata aku tak reti nak bakar roti. Jadi bila benda-benda aku ni tak reti nak buat roti hak molek. Walam akun uhsinu akhbizu. Aku ni tak reti nak buat roti. Bos kadang nak uli tepung tu boleh. Tapi nak buat roti jadi roti molek tu tak boleh. Tak reti. Maka dia kata jiri-jiri akulah dari kalangan Ansar, yang mereka adalah wanita-wanita yang wa kunna niswata sidqin. Mereka ada wanita-wanita yang setia. Mereka lah tolong buat, tolong tunjuk ajar. Sebab Asma ni bila dia mari ke Madinah, dia dari Mekah, dia mari ke Madinah, mak dia tak ada. Jadi dia nikah. Bila dia nikah, kita ni mudah duduk rumah tok tua, duduk rumah mak tu lah ajar cara nak buat. Jadi bila dia nikah, tak reti berlaku nak buat. Bila tak reti nak buat, maka ditunjukkan adalah wanita-wanita Ansar ni ajar dia lagu mana nak buat. Dan dia kata tu salah satu khijah dia buat. Khijah lain dia buat, wa kuntu anqulu an-nawa min ardi Zubairi allati aqta'ahu ala ra'si. Dia juga kata aku ni khijah mengangkut biji kurma daripada tanah Zubair yang diperkenankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkannya. Nabi tak sebahagian tanah kepada Zubair, mu ambil buah-buah. Nak ambil buah-buah tu boleh. Maka dialah Asma lah yang ambil buah-buah tersebut, buat balik ke rumah dia, letak atas kepala dia. Wahya minni ala thulusai fars. Fajitu, jarak dia 2/3 farsah. Kita nak jamuk ni, berapa nak jamuk? 2 farsah. Lebih kurang 40 kilo kalau sefarsah. Kalau 2/3, agak-agak berapa 2/3? 15. Lebih kurang ada. Lebih kurang jauh 15 kilo. Jadi dia bawa dia pergi dengan kuda tu lah, pergi dengan binatang dia. Fajid tu yauman, dia pergi dengan binatang. Benda tu dia bawa lah guna binatang tadi. Utah nak bawa air,
Dan zaman dulu kadang-kadang nak boleh air ni bukan mudah. Kalau di Madinah tu nak boleh kau air hok sedap, air hok boleh minum dengan molek. Hok sahabat-sahabat semua bawa kepada Nabi ni. Kena sehari perjalanan ni. Nak ambil air hok berkualiti. Kalau air sekitar Madinah ada, boleh minum tapi rasa dia payah. Nak air hok boleh minum dengan rasa sedap. Ada sebagai tempat ni sahabat sebut terpaksa berjalan sehari nak boleh pergi ambil air tersebut. Fajitu yauman wan nawa ala ra'si. Satu hari aku pun balik dengan keadaan kurma tadi atau biji tadi berada di atas kepala aku. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'una farum minal ansar fada'ani. Kadang-kadang dia bawa binatang, kadang-kadang dia pergi sore, dia ambil buah-buahan tersebut. Tidak semua, sebab buah-buahan ni sekali gakak kan boleh makan 2-3 hari, boleh makan 3-4 hari. Jadi kadang-kadang ada satu hari dia kata, aku tengah bawa di atas kepala aku temu dengan Nabi. Bersama dengan Nabi ketika itu beberapa orang Ansar. Maka Nabi pun ajak aku naik, sebab Nabi tengok jauh jalan ni. Tapi 15 kilo ni kita je rasa jauh lah ni. Kalau zaman dulu biasa. Hamba tanya tok nenek hamba dulu, dia duduk rumah nak ikut kota baru tu dalam 4 kilo. Tanya ging ke apa? Dia kata tiap pagi dia pergi jual sana. Bawa lah hok dia nan ubi kau. Tanya ging ke apa? Dia kata jalan kaki dia kata. Kita bunyi jalan kaki tu kat tak. Jauh kita bahasa. Tapi orang zaman dulu biasa relax. Sebab apa? Sebab dia sudah biasa dengan keadaan lagu tu. Fada'ani, maka Nabi pajak. Thumma qala liyahmilani khalfahu. Nabi suruh turun utah Nabi lah. Nabi ayat tu bahasa orang nak guna supaya utah dia turun. Sebab Nabi nak supaya aku membonceng di belakang dia. Fastahyaitu an asira ma'ar rijali. Aku pun rasa malu nak jalan bersama orang-orang lelaki lain. Wa zakartu Zubair wa ghairatahu. Aku pun ingat Zubair dengan kecemburuan dia. Zubair ni seorang yang sangat cemburu. Bahkan akhyaran nas, dia orang paling cemburu sekali. Fa'arafa Rasulullah SAW anni qad istahyaitu famadha. Nabi pun perasa aku ni malu, aku berasa malu. Maka Nabi pun berlalu pergi. Fajitu Zubair, aku pun temu dengan Zubair. Aku berkata, ceritalah aku temu dengan Rasulullah. Nabi pun pelawak aku supaya naik. Aku malu sebab aku teringat mu ni seorang yang cemburu. Maka Zubair berkata, wallahi lahamlukin nawa kana ashadda alayya min rukubika ma'ahu. Zubair kata, demi Allah, mudah bawa buah tak di atas kepalamu tu lebih berat bagi aku berbanding kamu naik sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, hatta arsala ilayya Abu Bakr ba'da dhalika bi khadimin yakfini siyasat al-farasi fa ka'annama a'taqani. Maka kata Asma, lepas tu Abu Bakar pun hantar kepada aku seorang khadam. Khadam tu lah dia uruskan kuda ada tersebut. Dan seolah-olah bila Abu Bakar hadiahkan khadam tadi untuk ganti buat kerja-kerja dia berasa seolah dia telah bebas daripada benda-benda hak memberatkan dia tadi. Ni kadang-kadang kita tengok bapa, mana suami dia Az-Zubair, bapa tak tolong isteri dia. Sahabat-sahabat Nabi ni, pertama kadang-kadang Zubair ni dia ahli perniagaan. Sebab tu dia masuk Islam di tangan Abu Bakar. Dia sama-sama businessman orang ni. Jadi kadang-kadang dia pergi nego. Kadang-kadang dia bukan seperti nego kita zaman lalu ni. Terbit pagi balik malam. Kadang-kadang kena nego jauh. Kena pergi ke Syam, kena pergi ke negeri lain untuk berniaga. Dan kadang-kadang tugas-tugas lain Nabi atas. Zubair ni juga salah seorang sahabat Nabi banyak atas dia pergi ekspedisi perang bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi kadang-kadang kena tinggal berhari-hari rumah, lalu menyebabkan isteri dia terpaksa buat kerja-kerja tersebut. Itu antara benda melibatkan kadang-kadang perasaan kena jaga. Suami kena jaga perasaan isteri. Ada benda-benda isteri tak boleh gurau. Isteri nak gurau benda lain tak boleh. Gurau nak nikah dua tak boleh lalu. Ada juga jenis lagu tu. Nak gurau orang lain boleh berlaku. Yang nak nikah dua kan, dia jadi jenis selalu. Maka janganlah gurau lagu tu. Kalau ada boleh gurau, tak apa. Ada isteri boleh gurau. Yang nak nikah tiga apa isteri lelaki gurau. Tengok kepada situasi dia, tengok kepada keadaan. Begitu juga isteri dengan suami juga kena jaga perasaan benda-benda hak boleh kita gurau, benda hak kita boleh kecek dengan benda kita tak boleh nak sebut. Antaranya juga cara Nabi jaga perasaan para sahabat adalah Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Ayah dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayah dia munafik. Abdullah anak ni orang baik, orang jujur, sahabat Nabi. Bila ayah dia mati, maka Abdullah berkata kepada Nabi seperti mana diriwayatkan oleh
Ibnu Umar, qala lama tuwfiya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, jaa ibnuhu Abdullah ibnu Abdillah ila Rasulillah. Maka bila Abdullah bin Ubay bin Salul mati, maka anak dia bernama Abdullah tu pun mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun minta ke Nabi supaya Nabi beri baju qamis. Qamis ni baju kemeja Nabi pakai. Nak buat kapal ayah dia. Nabi pun beri. Kemudian dia pun minta kepada Nabi supaya Nabi semaya untuk ayah dia, mai jenazah. Nabi pun semaya. Umar pun bangun, Umar kata fa akhadha bi thawbi. Bila Nabi nak bangun nak pergi semaya, Umar pun pegang baju Nabi. Umar kata, "Ya Rasulullah, atusalli alaihi wa qad anhaqa Allah an tusalli alaihi." Ya Rasulullah, mu nak semaya untuk dia, sedangkan Allah Taala telah larang kamu daripada semaya untuk dia. Maka Nabi berkata, "Innama khayyarani Allah." Allah Taala beri pilihan kepada aku. Nabi memahami ayat tersebut sebagai pilihan, bukan sebagai larangan. Allah Taala sebut istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. Mintalah ampun untuk dia. Atau minta ampun, atau minta. Mu minta ampun 70 kali sekalipun sama dah. Tuhan tetap tak beri keampunan kepada dia. Jadi Nabi faham itu, sebut au ni lil takhyir, untuk pilihan. Bermaksud nak minta apa pun boleh, tak minta apa pun boleh, sama je. Bukan satu larangan. Qala, Nabi berkata, wa sa'azidu ala 70. Aku akan tambah sebab Allah Taala kata 70 tak boleh. Kalau lebih tak apa. Itu sebut dalam hadis tadi. Umar berkata, innahu munafiq ya Rasulullah, dia munafik ya Rasulullah. Nabi pun semaya juga. Allah Taala pun turun, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Nabi pun lari turun ayat larangan semaya kepada orang munafik, kepada orang kafir. Fa Abdullah bin Ubay bin Salul raisul munafiqin bil Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul ketua munafik di bumi Madinah. Wa huwa alladhi, dialah orang yang telah menyebabkan timbulnya fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hak sebab fitnah Sayyidatina Aisyah berzina dan seumpamanya. Tapi Nabi tetap semaya. Nabi semaya bukan kerana Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi semaya kerana anak dia. Nak jaga perasaan, nak jaga hati anak dia. Dia minta baju pun Nabi beri baju kepada Abdullah tersebut. Sini sebut, sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul dialah kata, la irja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Bila kita balik semula ke Madinah, orang yang mulia ni akan singkir, akan keluar ke orang yang hina. Orang mulia masuk dalam Madinah lah, akan keluar ke orang hina daripada bumi mati. Nabi memelihara perasaan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu selagi mana tidak ada melampaui batas yang telah digariskan oleh syarak. Begitu juga dia sebut cacian terhadap orang yang sudah meninggal dunia akan menggoreskan luka di hati kerabatnya yang masih hidup. Begitu juga tak boleh kita mencela orang mati. Nabi sebut la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu falimadha la yusabbul amwat. Nabi tak uri cela orang mati. Sebab apa Nabi kata hak dia buat tu sudah berlalu dah. Habis dah lepas hak dia buat tadi. Li'annahum qad afdau ila ma qaddamu wa lahum ma kasabu wa alaihim maktasabu. Hak mereka buat mereka boleh balasan. Hak kita buat kita akan dapat. Hak kalau mereka buat benda baik mereka boleh gapo mereka buat. Kalau mereka buat benda jahat mereka boleh balas yang jahat. Jadi tak perlu dah untuk kita kata macam-macam terhadap orang yang meninggal tadi. Bahkan tidak jarang cacian terhadap orang sudah meninggal dunia akan menggoreskan hati orang yang hidup, keluarga dia. Bila kita kata kepada orang yang sudah mati, lalu menyebabkan sakit hati kepada orang-orang yang keluarga dia hidup, seperti mana Nabi sebut la tasubbul amwata fatu'dzul ahya. Jangan kamu hina, jangan kamu caci orang yang mati, sebab dia akan menyakitkan orang yang hidup, keluarga-keluarga dia hidup mesti akan sakit hati. Jahat setara mana pun keluarga dia, tapi bila dikata macam-macam akan sakit hati. Seorang anak walaupun ayah dia jahat setara mana pun, bila kata kepada ayah dia, maka akan rasa sakit hati tersebut. Idzan fala faedah fil babi lima fil babi min jarhi li syu'uri wa adha lil ahya. Tapi berbeza pula dengan situasi orang-orang memang kejahatan dia tu berleluasa. Kejahatan dia tu mempengaruhi orang lain. Maka kita kata walaupun dia mati dah, boleh disebutkan juga kejahatan dia. Seperti mana? Seperti mana Fir'aun. Gapo Allah Ta'ala kata tentang Fir'aun dalam Quran. Walaupun Fir'aun mati dah, tapi kita boleh kata kepada dia. Tak sabit ahli keluarga dia berasa hati ke. Sebab gapo dia buat satu benda yang besar dan nak royak jahat supaya orang tak buat kejahatan hak dia buat, maka perlu disebut tentang dia tadi. Seperti mana Allah Ta'ala sebut
Qala fama balul qurunil ula. Mana Allah sebut, bagaimanakah Fir'aun kata, bagaimanakah keadaan umat-umat terdahulu? Fir'aun kata kepada Nabi Musa AS, umat-umat terdahulu lagu mana? Kau mati dah. Kata Nabi Musa berjawab, pengetahuan itu ada di sisi Tuhan. Di dalam kitab, aku tidak akan salah dan tidak akan lupa. Mudah cara apa orang mati dah ni? Kalau dia baik, dia masuk syurga. Kalau dia jahat, dia masuk neraka. Ni Allah Ta'ala cerita, Fir'aun tanya Nabi Musa, ni jahat lah Fir'aun ni. Tapi, boleh disebut kata dia. Lakin idza kana al-mayyit, disebut sini, kalaulah seseorang yang mati tadi, jika yang meninggal dunia telah membangun satu tradisi buruk, telah membuat aturan yang tidak benar dan telah berbuat kerosakan di muka bumi, maka hal itu harus diceritakan agar orang lain tidak mengikuti jejaknya. Di dalam Al-Quran telah disebutkan nama-nama Fir'aun, seperti Fir'aun, Haman, Qarun dan Abu Lahab. Tak sabit kita sebut Fir'aun jahat. Tapi adalah ni, tak boleh sebut Fir'aun jahat, tak boleh sebut Fir'aun kafir. Ada sebagai golongan Islam. Sebab dia kata Fir'aun mati, dia kata beriman, dia kata Fir'aun mati, dia kata beriman. Jadi tak boleh kata Fir'aun kafir, Fir'aun jahat. Sedangkan jelas dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala mari cerita Fir'aun sebagai pengajaran kepada kita. Dan dia mari cerita tentang Qarun, mari cerita tentang Abu Lahab. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun, Haman dan tentera mereka berdua adalah orang jahat, orang salah, orang yang melakukan kesalahan. Allah Ta'ala sedih kata, tiba-tiba mari cerita Fir'aun Islam. Sebab dia nak mengucap kan? Dia nak mengucap, malaikat atau dia mengucap. Bila dia nak mengucap, apa dia bermasuk? Dia tobat dah tu. Dia nak masuk Islam dah tu. Dia masuk Islam dah tu. Rabbi Musa wa Harun, dia sebut. Aku beriman dengan Rabbi Musa wa Harun. Dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita tentang kejahatan mereka, tentang keburukan mereka. Juga berkenaan Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan mereka, kami tenggelamkan Qarun dan juga rumah-rumah dia, istana-istana dia oleh bumi. Khasaf ni maksud dia gapo bumi hok berlaku. Bukan setakat gapo bumi hok menelan. Gapo ada atas dia. Dulu kawasan istana-istana dia mewah. Bila berlaku gapo bumi hok menelan istana-istana dia, kekayaan dia, seolah tak ada gapo satu atas tu. Orang dia bangga-banggakan dengan Qarun pada zaman dia. Bila marinya gempa tersebut, bila marinya azab tersebut, kosong atas tanah. Seolah-olah Qarun ni tak hidup, tak wujud. Ana ayat ni Allah Ta'ala cerita berkenaan Qarun. Tak boleh kau kata berkenaan Qarun. Tak apa sebagai pengajaran kepada kita. Bukan semua orang mati tu tak boleh nak cerita belakang. Cuma orang Islam bila dia mati, hal ni sepatutnya hak lebih terbaik kita tutup gapo hak telah dia buat, kecuali benda hak dia buat tu besar. Supaya cerita tentang Abdullah Al-Qasimi. Cerita walaupun dia mati dah, tapi cerita tentang Abdullah Al-Qasimi, bagaimana dia dari asal daripada ulama yang memperjuangkan tauhid, tiba-tiba menjadi seorang etis, seorang yang kufur. Ulama dia tulis kitab. Siapa ada sebagai ulama kata kitab dia tulis tu boleh jadi mahal nak masuk syurga. Hebat tak hebat? Dia tulis kitab adalah membongkarkan etis, membongkarkan golongan-golongan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mari bukti-bukti. Lala sekali takdir Allah, dia sendiri jadi etis. Kalau ni ulama cerita dari kitab-kitab mereka, ulama sebut. Maka boleh kita sebut sebagai satu pengajaran kepada kita. Seperti mana juga disebut tabat yada abi lahabin wa tab. Kadang-kadang ada juga orang dia kata tak boleh baca surah ni. Sebab kalau kita baca, kita mengguris hati Nabi SAW. Masalah Nabi yang baca surah ni, Nabi yang sampai kepada kita surah ni. Dan orang nak baca Quran, dia kena baca surah ni. Tak boleh tinggal mari surah ni, kita kena skip, takut terguris hati Nabi. Tak. Bila Quran bermasuk benda tu, kita boleh baca. Tak ada istilah kita tak boleh baca ni sebab akan mengguris ke hati siapa-siapa. Sebab Nabi sebut la tasbul amwat. Ada juga kalau memahami lagu tu, tak boleh cerita berkenaan orang mati dah. Biarlah dia tu qad afdal ma qaddamu. Dia buat tu biar, lepas tu urus ni. Tapi ini sebagai pengajaran. Perbuatan besar dia buat terhadap Nabi kita SAW, maka perlu diungkapkan. Begitu juga kita tengok satu lagi. Seperti mana kata Nabi SAW, ra'aitu Amra ibn Luhay yajurru qusbahu finnar wa kana awwala man sayyaba as-sawa'ib. Berkenaan Amru bin Luhay. Amru bin Luhay ni Nabi kata yajurru qusbahu finnar. Dia menarik. Qusbah ni ada sebagai riwayat sebut sebagai maksud usus. Dia tarik usus dia dalam api neraka. Dia agak usus dia dalam api neraka. Siapa dia ni? Dia lah orang pertama yang buat kepercayaan as-saibah.
Saibah ni binatang-binatang kalau uta ke betina ni dia buat sebagai persembahan untuk Tuhan dia. Bila dia bawa uta ni pergi ke Mekah, Mekah kan ada patung-patung berhala. Jadi nak bawa sebagai persembahan untuk Tuhan dia ni, maka uta ni akan dilepas. Orang lain tak boleh kacau uta ni. Uta ke kalau lembu-lembu ke tak boleh kacau. Tak boleh nak naik dia, tak boleh nak suruh dia pikul barang, tak boleh. Itu kepercayaan dia. Bila uta ni sudah dibawa untuk sebagai persembahan kepada Tuhan dia, maka tak boleh nak kacau. Uta ni istimewa, binatang ni istimewa. Hinggalah dia bui kepada orang-orang jaga bahagian-bahagian rumah ibadat dia tadi. Ini kepercayaan dia. Dan sebagai orang sebut, dia lah orang pertama yang masuk patung berhala ke bumi Mekah. Sebab orang Arab ni biasa pergi ke Syam. Syam tu banyak tempat-tempat sana orang dia buat patung berhala. Jadi bila dia tengok ada patung berhala, maka dia pun bawa, dia lah pertama yang bawa masuk ke bumi Mekah. Maka dia lah orang yang setiap penyembah berhala berlaku orang Arab, maka dia lah yang akan menanggung dosa dia. Sebab itulah sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah satu benda berat. Sekali orang tengok kita buat salah, orang turut, lagi mana orang itu tak tinggal, selagi itulah kita akan menanggung dosa dia. Benda mudah. Orang tengok kita sokok, anak kita tengok kita sokok, kita sokok depan kita. Bila dia besar, dia bisa sokok. Apa sebab ayah dia sokok? Ayah dia mati. Kerana dia tengok ayah dia tadi, dia yang sokok. Ayah dia mati pun, ayah tu masih lagi menanggung dosa. Bayangkan setiap kali anak dia sokok, kerana ayah dia ni, dia akan dapat dosa. Kita dengan sayang kita ajar sayang kita sokok. Kita sokok, kita ajar dia. Menyebabkan dia pun jadi sokok. Bayangkan selagi mana dia tak berhenti, selagi itulah kita akan tanggung dosa. Sayang kita tu pula, dia ajar orang lain pula. Kita akan tanggung dosa dua orang tu pula. Ni pula ajar pada orang lain pula. Kita tanggung dosa tu pula. Benda kecil je, tapi besar akibat dia, seperti mana Amr bin Lu'ay. Berapa berat terajak azab dia? Sebab dia lah orang yang memulakan ajaran-ajaran syirik di kota Mekah. Lalu dia lah orang yang diberikan azab yang berat. Sebab orang-orang yang mari selepas dia, yang turut dia ni, semua dosa-dosa dia akan pikul, dia akan tanggung. Orang yang buat tu dosa juga. Dia ni juga akan menanggung dosa yang sama juga, seperti mana orang lain tersebut. Begitulah hadis-hadis lain. Satu lagi hadis di bawah situ, tadi dah kita nak baca hadis tu. Banyak lagi hak dibawa ke sini. Contoh-contoh bagaimana Nabi SAW jaga para sahabat-sahabat Nabi, jaga para sahabat. Ketika semaya pun Nabi jaga, dalam ibadat pun Nabi jaga juga. Tak boleh tak terlalu kita ni kat mata kau kita qari tu kat. Kita sedap baca tu kat. Habis kita nak baca. Tak tengok ada orang belakang kita ni setara mana. Ada uzur ko, ada kanak-kanak ko. Maka tu semua benda-benda yang kalau kita nak hidup dengan baik dari kalangan masyarakat sesama mukmin, sama muslim, kita kena jaga, meraihkan orang lain. Orang lain kena raihkan kita. Kita kena meraihkan orang lain. Tak semua orang ni makan nasi yang sama. Ada orang dia suka makan nasi ragyat. Ada orang suka makan nasi buah basmati. Ada orang suka makan nasi buah Malaysia. Ada orang suka makan nasi buah Thailand. Jadi kita ni kena meraihkan belaka. Selagi mana tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kita berhenti setakat itu dulu secara ringkas untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung pada masa lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita untuk memahami isi kandungan kitab yang kita baca ini. Wallahu a'lam bissawab. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.